team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Selangor mampu jadi juara Liga Super Malaysia jika MFL melakukan domino effect. Dalam dunia bola sepak profesional, setiap keputusan yang dibuat oleh badan induk seperti FIFA bukan sekadar bersifat pentadbiran, tetapi membawa implikasi besar terhadap keseluruhan ekosistem sukan itu. Isu pemalsuan dokumen pemain warisan yang melibatkan beberapa pemain Malaysia baru-baru ini telah membuka satu perdebatan penting mengenai integriti, keselarasan peraturan serta keadilan dalam pertandingan. Apa yang lebih menarik perhatian ialah bagaimana tindakan tegas di peringkat antarabangsa tidak diterjemahkan sepenuhnya dalam konteks liga domestik, sekaligus mencetuskan persoalan sama ada struktur bola sepak tempatan benar-benar selari dengan standard global. Apabila FIFA mengesahkan bahawa dokumen yang digunakan oleh pemain adalah tidak sah, keputusan tersebut secara automatik menjejaskan status pemain dalam sistem bola sepak antarabangsa. Dalam konteks teknikal, status sebagai pemain tempatan atau pemain warisan terbatal serta-merta dan pendaftaran dalam sistem antarabangsa seperti transfer matching system tidak lagi mempunyai legitimasi. Ini bermaksud pemain tersebut bukan sahaja hilang kelayakan untuk mewakili pasukan kebangsaan tetapi juga dianggap tidak memenuhi syarat asas dalam ekosistem bola sepak profesional. Keputusan ini sepatutnya menjadi titik permulaan kepada satu rantaian tindakan yang lebih luas atau apa yang sering disebut sebagai domino effect. Di peringkat benua, Konfederasi Bola Sepak Asia lazimnya bertindak selari dengan keputusan FIFA. Dalam banyak kes sebelum ini, AFC tidak teragak-agak untuk membatalkan keputusan perlawanan yang melibatkan pemain tidak sah dan memberikan kemenangan teknikal 3-0 kepada pasukan lawan. Pendekatan ini bukan sesuatu yang luar biasa, bahkan merupakan prosedur standard yang bertujuan melindungi integriti pertandingan. Dalam konteks Malaysia, tindakan sebegini telah memberi kesan langsung kepada keputusan perlawanan antarabangsa, di mana kemenangan bertukar menjadi kekalahan teknikal. Perubahan drastik ini membuktikan bahawa badan bola sepak di peringkat lebih tinggi mengambil serius isu pelanggaran peraturan tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak. Namun begitu, persoalan utama timbul apabila rantaian tindakan tersebut dilihat terhenti apabila sampai ke peringkat domestik. Walaupun status pemain telah dianggap tidak sah oleh FIFA dan AFC, mereka masih kekal didaftarkan sebagai pemain tempatan dalam Liga Malaysia. Keadaan ini menimbulkan satu percanggahan yang sukar untuk diterima dalam logik bola sepak profesional. Bagaimana seorang pemain boleh dianggap tidak layak di peringkat dunia dan Asia tetapi masih sah di peringkat liga tempatan? Jawapan yang sering diberikan berkisar kepada perbezaan antara kewarganegaraan undang-undang negara dan kewarganegaraan sukan. Namun begitu, dalam konteks pertandingan rasmi, piawaian FIFA sepatutnya menjadi rujukan utama. Ketidakselarasan ini bukan sahaja menimbulkan kekeliruan, malah memberi kesan langsung kepada keadilan pertandingan. Pasukan yang menggunakan pemain yang telah disahkan tidak sah berpotensi memperoleh kelebihan kompetitif yang tidak sepatutnya. Dalam masa yang sama, kelab-kelab lain yang mematuhi peraturan mungkin berada dalam kedudukan yang tidak adil. Ini membuka ruang kepada bantahan rasmi daripada pasukan lawan, terutamanya jika keputusan perlawanan memberi kesan kepada kedudukan liga. Dalam bola sepak profesional, keadilan bukan sekadar prinsip moral tetapi asas kepada kredibiliti sesuatu pertandingan. Sekiranya Malaysian Football League MFL mengambil pendekatan tegas dan melaksanakan domino effect sepenuhnya, implikasinya terhadap Liga Super Malaysia akan menjadi sangat besar. Langkah pertama yang perlu diambil ialah menyimak semula semua perlawanan yang melibatkan pemain yang statusnya telah dibatalkan. Perlawanan-perlawanan tersebut berkemungkinan besar perlu diubah kepada kekalahan teknikal 0-3 selaras dengan amalan yang digunakan oleh AFC. Tindakan ini seterusnya akan membawa kepada penyusunan semula kedudukan liga secara menyeluruh, sesuatu yang jarang berlaku tetapi tidak mustahil dalam sejarah bola sepak.
Dalam senario ini, pasukan yang paling terkesan adalah pasukan yang banyak bergantung kepada pemain yang terlibat. Kehilangan mata daripada beberapa perlawanan boleh menyebabkan kejatuhan mendadak dalam carta liga. Rekod kemenangan yang sebelum ini menjadi asas kepada dominasi pasukan tersebut akan terhapus, digantikan dengan kekalahan teknikal. Ini bukan sekadar perubahan angka, tetapi perubahan naratif keseluruhan musim. Dominasi yang dibina sepanjang tahun boleh runtuh dalam sekelip mata akibat pelanggaran peraturan yang serius. Sebaliknya, pelaksanaan domino efek ini membuka peluang besar kepada pasukan lain, khususnya Selangor. Sebagai salah satu pasukan yang konsisten dan kurang terpalit dengan kontroversi, Selangor berada dalam kedudukan strategik untuk mengambil kesempatan daripada perubahan ini. Dengan pengurangan mata yang dialami oleh pesaing utama, jarak kedudukan dalam liga akan mengecil atau bahkan berubah sepenuhnya. Dalam keadaan tertentu, Selangor berpotensi melonjak ke tangga teratas dan dinobatkan sebagai juara Liga Super Malaysia. Selain Selangor, pasukan seperti Kuching City dan Kuala Lumpur City juga berkemungkinan mendapat manfaat daripada situasi ini. Kemenangan teknikal yang diberikan secara retrospektif boleh meningkatkan jumlah mata dan perbezaan jaringan mereka. Ini menunjukkan bahawa kesan domino efek ini bukan sahaja terhad kepada satu pasukan tetapi melibatkan keseluruhan liga. Setiap keputusan perlawanan yang diubah akan memberi impak kepada banyak pihak, menjadikan proses ini kompleks tetapi penting untuk keadilan jangka panjang. Namun begitu, pelaksanaan langkah drastik seperti ini bukan tanpa cabaran. MFL perlu berhadap dengan pelbagai tekanan termasuk aspek komersial, reputasi dan undang-undang. Penaja dan penyiar mungkin terkesan dengan perubahan besar dalam keputusan liga, manakala pemain pula mungkin sukar menerima hakikat bahawa keputusan di atas padang boleh diubah selepas musim berlangsung. Dari sudut undang-undang, proses menyimak semula dan mengesahkan setiap perlawanan memerlukan ketelitian yang tinggi serta sumber yang mencukupi. Namun, kegagalan untuk bertindak juga membawa risiko yang tidak kurang besar. Liga Malaysia berpotensi dilihat sebagai tidak serius dalam menegakkan peraturan, sekaligus menjejaskan reputasi di peringkat antarabangsa. Dalam era globalisasi bola sepak, persepsi ini boleh memberi kesan kepada peluang kerjasama, pelaburan dan perkembangan pemain tempatan. Lebih membimbangkan, ia boleh menjadi presiden yang membenarkan pelanggaran peraturan berlaku tanpa tindakan yang wajar pada masa depan. Dalam banyak kes di luar negara, tindakan tegas terhadap pelanggaran peraturan telah menjadi norma. Pasukan telah kehilangan mata, diturunkan divisi, bahkan dilucutkan kejohanan akibat kesalahan administratif. Ini menunjukkan bahawa integriti pertandingan sentiasa diutamakan, walaupun keputusan itu tidak popular. Dalam konteks ini, Liga Malaysia tidak seharusnya menjadi pengecualian, bahkan perlu bergerak seiring dengan standard global. Sebenarnya, inilah detik penentuan yang akan menguji kredibiliti sebenar pengurusan bola sepak tempatan. Sama ada untuk bertindak tegas atau terus berkompromi, keputusan yang diambil akan menjadi penanda aras terhadap bagaimana Liga Malaysia dilihat dalam ekosistem bola sepak global. Dalam jangka panjang, ketelusan dan keberanian untuk menegakkan peraturan, walaupun pahit, akan menentukan sama ada liga ini mampu berkembang sebagai sebuah pertandingan yang dihormati atau sekadar kekal dalam bayang-bayang kontroversi. Lebih penting, ia juga menghantar mesej jelas kepada semua kelab bahawa pematuhan terhadap peraturan bukan satu pilihan, tetapi satu kewajipan mutlak. Tanpa prinsip ini, sebarang kejayaan di atas padang akan sentiasa dipersoalkan dan nilai kejohanan itu sendiri akan terhakis. Oleh itu, jika domino efek benar-benar dilaksanakan, ia bukan sahaja membuka ruang untuk Selangor menjadi juara, tetapi juga menjadi titik permulaan kepada pembaharuan menyeluruh dalam memastikan bola sepak Malaysia berdiri di atas asas yang lebih kukuh, telus dan berintegriti. Pelaksanaan keputusan yang selari dengan standard antarabangsa juga akan memperkukuhkan keyakinan pemain terhadap ketelusan liga. Dalam beberapa tahun belakangan ini, kepercayaan penyokong terhadap struktur pengurusan bola sepak tempatan sering diuji dengan pelbagai isu di luar padang. Maka tindakan tegas dalam kes berprofil tinggi seperti ini berpotensi menjadi titik pemulihan kepercayaan. Apabila penyokong melihat bahawa tiada kompromi terhadap pelanggaran peraturan, ia akan mengembalikan nilai keaslian kepada setiap keputusan perlawanan dan kedudukan liga.
Selain itu, lantai ini juga mampu meningkatkan profesionalisme dalam kalangan kelab. Setiap kelab akan lebih berhati-hati dalam urusan dokumentasi pemain, proses pendaftaran serta pematuhan terhadap garis banduan yang ditetapkan. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan standard pengurusan kelab secara keseluruhan, menjadikan Liga Malaysia lebih kompetitif dan teratur. Dalam jangka panjang, budaya accountability ini penting untuk memastikan pembangunan bola sepak negara bergerak ke arah yang lebih mastaran. Kesimpulannya, kemungkinan Selangor mampu muncul sebagai juara Liga Super Malaysia melalui pelaksanaan domino effect ini walaupun ia bukanlah sesuatu yang mustahil dari sudut teknikal. Namun, ia bergantung penuh kepada keberanian dan ketegasan MFL dalam membuat keputusan yang selari dengan FIFA dan AFC. Isu ini bukan sekadar tentang siapa yang layak menjadi juara, tetapi tentang masa depan integriti bola sepak Malaysia itu sendiri. Jika liga tempatan ini dihormati di peringkat antarabangsa, maka keselarasan dengan standard global bukan lagi pilihan, tetapi satu keperluan mutlak.